Dua beradik dari pedalaman Sabah ini menang sajak peringkat kebangsaan, tapi bukan mudah. Ada kisah besar di sebalik kejayaan dorang. Sini, aku kasih tahu. Nama mereka Khaira Aidira dan Aidi Alwandi. Orang panggil Manda dan Lepu. Mereka sekolah di SK Tiong Widu Tambunan. Semuanya bermula bila Cikgu Syarif buat uji bakat sajak. Dari situlah bakat dua beradik ini menyerlah. Manda jadi juara, Lepu tempat kedua. Lepas itu, dua-dua menang di peringkat daerah, terus layak wakili Sabah ke pertandingan sajak SKM kebangsaan di Johor. Tapi masalah timbul. Pos mau ke Semenanjung mencucak RM4,000. Nasib baiklah, cikgu, staf, PPD Tambunan, malah tukang cuci sekolah pun bantu kumpul dana. Akhirnya, dorang sampai ke Johor dan hasilnya luar biasa. Lepu jadi Johan, Manda naib Johan. Kisah dua beradik ini ajar kita satu benda. Walaupun dari pedalaman, kalau ada semangat, usaha dan sokongan, tidak mustahil boleh berjaya. Ha, kamu orang pernah join pertandingan sajak masa sekolah dulu? Cerita di ruangan komen dan jangan lupa ikuti kisah inspirasi dari anak Sabah.